rebuk. Gula karbon bersaiz ni lah. 1 sudu teh vanila extract. Gunakan santan kotak kecil 1. Kita nak kocak yang dalam santan ni. Dengar tak tu? Kawan, kita masukkan terlebih dahulu dalam 1 sudu teh vanila extract ya. Kalau nak tambah sikit lagi pun tak apa. Sikit sangat. 2 biji. 2 biji telur ni kita akan pecah. Buka dulu ni. Kena basahkan sikit apa nama. Sedap yang bergula ni. Dan santan ni masukkan dalam telur ni. Cepat sangat panas lah. Bismillah. Kacau dia ya. Lepas tu 1 sudu teh garam. Air tu ya, jangan nak gatai tangan lap pula. Supaya agak-agak tu nanti mudah nak keluarkan. Bila dia dah keluar lumut-lumut ni, jangan kacau. Besarkan api sehabis besar, biar dia, nampak tu? Dah nampak tu ya, dah mendidih macam tu, dah matikan api. Masih nampak sedap. Ya, untuk 1 paket. Agak-agak santai. Okey puan-puan hajah-hajah semua, semalam kita buat story ya, buat agak-agak gula karbon. Tada! Wow. Ni. Kalau nak cuba, please tengok story ataupun live rakaman semalam.